Assalamualaikum. Hai, saya Nuatira Akila binti Nur Badri, peserta ARPRM tahap Gansa daripada Persatuan Belia G2 Felda Pemanis. Untuk komponen khidmat masyarakat, saya memilih sukarelawan. Nombor 1, ia dapat membantu orang yang memerlukan pertolongan. Nombor 2, agar dapat berkomunikasi bersama masyarakat dengan lebih baik. Nombor 3, mengajarkan kita tentang pentingnya bersikap tolong-menolong. Nombor 4, ia dapat mengelakkan diri daripada bersikap sombong. Nombor 5 pula, ia untuk menciptakan suasana harmoni. Untuk komponen kemahiran pula, saya memilih melukis bunga. Nombor 1, ia agar dapat melukis dengan lebih baik. Nombor 2, dapat melampiaskan perasaan dengan melukis. Nombor 3, dapat mengetahui cara membuat lakaran. Nombor 4, tidak merasa kaku apabila melukis. Nombor 5, untuk mengisi masa lapang. Untuk komponen rekreasi fizikal, saya memilih jogging. Nombor 1, ia dapat menurunkan berat badan. Nombor 2, untuk mencerdaskan otak badan. Nombor 3, ia dapat mengelakkan diri daripada malas. Nombor 4, agar tubuh badan sentiasa sihat. Dan nombor 5, bagi mendisiplinkan diri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.